Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Amar Fahim bin Rafidi dari kelas 2 Al-Razi. Buku pilihan saya ialah Salahuddin Ayyubi yang diterbitkan oleh Abdul Latif Talib. Buku ini mempunyai 289 muka surat dan menceritakan tentang sejarah Islam yang mempunyai 25 bab. Sinopsis dari novel Salahuddin Ayyubi adalah mengisahkan tentang kehidupan dan perjuangan tokoh Islam terkenal. Salahuddin Ayyubi, seorang pemimpin yang terkenal dengan keberanian, ketegasan dan sifat pemaafnya. Cerita bermula dengan zaman kanak-kanaknya yang penuh dengan didikan agama dan latihan ketenteraan, lalu berkembang kepada usahanya menyatukan umat Islam yang berpecah belah ketika itu. Salahuddin kemudian memimpin pasukan Islam dalam Perang Salib dan berjaya menawan semula Baitul Maqdis dari tangan tentera Salib dengan penuh strategi dan belas kasihan. Kejayaannya bukan hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam memperlihatkan akhlak agama Islam yang tinggi walaupun terhadap musuh. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita peroleh dari novel ini, antaranya nilai kepimpinan Islam. Pembaca dapat memahami ciri-ciri kepimpinan Islam yang adil, tegas tetapi penuh belas kasihan seperti yang ditunjukkan oleh Salahuddin Ayyubi. Seterusnya, nilai semangat perpaduan umat. Novel ini mengajar pentingnya kesatuan dalam kalangan umat Islam untuk mencapai kejayaan dan kekuatan. Selain itu, nilai pengajaran akhlak dan keimanan. Melalui watak Salahuddin, pembaca didedahkan kepada pentingnya iman, solat, doa dan akhlak yang terpuji dalam setiap aspek kehidupan. Akhir sekali, novel ini dapat menjadi inspirasi untuk generasi muda kerana kisah ini memberi motivasi remaja dan belia untuk menjadi pemimpin berjiwa besar yang berpandukan ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih.